Dipahamkan lagu ni dalam bahasa Inggeris. Kenapa? Betul, lagu ini saya rakamkan dalam bahasa Inggeris. Pertamanya kerana suara saya, bila saya menyanyi, suara saya adalah lebih sesuai kepada konsep cross classical. Saya banyak menyanyikan lagu-lagu macam saya katalah musical, Broadway dan classical lah. Tapi cikgu saya yang mengajar saya sekarang, dia sarankan saya untuk fokus kepada musical kerana dia sangat sesuai dengan suara saya, dengan muzik saya. Tapi kenapa saya tak rakam dalam bahasa Melayu? Kerana bila saya menyanyikan lagu Melayu dengan suara yang suara tenor, dia berbunyi agak pelik. Jadi saya rasa saya sendiri rasa tak selesa untuk menyanyi, kerana saya kena lebih banyak belajar lagi. Sebenarnya kata Cikgu Siti Hajar, boleh je kalau kita nak nyanyi lagu Melayu berbentuk cross classical macam Syafinas buat, macam Ning Baizura buat kan. Tapi tidak ada lagi penyanyi lelaki di Malaysia yang menyanyikan secara cross classical. Jadi saya membuat percubaan pertama, dan saya bermula dengan percubaan pertama ni dengan lagu bahasa Inggeris. Yang keduanya, kenapa saya memilih bahasa Inggeris? Kerana saya bekerja di luar negara. Kawan-kawan saya kebanyakannya yang selain berada di Malaysia, jadi saya sudah 17 tahun berhijrah ke luar negara. Jadi saya punya pergaulan dan kawan-kawan saya ramainya daripada pelbagai bangsa. Jadi fokus saya bukan hanya kepada Malaysia, tapi saya fokus juga kepada global, pada dunia. Nak pergi international tak tahulah, macam kalau jadi alhamdulillah, kalau tak jadi tu untuk kawan-kawan je lah, yang kawan, supaya kawan-kawan saya di sana juga memahami apa yang saya nak bercerita. Jadi orang Malaysia memang pasti berbahasa Inggeris. Jadi kalau saya nyanyikan dalam bahasa Melayu, mereka tidak memahami inti ceritanya, tapi mereka memahami muzik itu. Cuma saya mahu mereka memahami secara keseluruhan dan tidak menjadi masalah bagi orang lain dan juga orang Malaysia. So, alhamdulillah terjadilah bahasa Inggeris lagu pertama saya. Jadi proses daripada lagu dan muzik video ni dah terhasil sekarang ni agak-agak dah berapa peratus, termasuk dengan bagaimana dengan proses copyright semua? Lagu dah siap sepenuhnya. Copyright pun masih dalam proses. InsyaAllah dalam masa 2 minggu lagi kita akan riliskan lagu ni ke semua platform media sosial, InsyaAllah. Tapi saya tidak ada publisher, jadi semua benda saya kena buat sendiri. Makanya saya meminta jasa kawan-kawan untuk postkan saya punya video. Saya akan letakkan dalam saya punya YouTube, Instagram, saya punya TikTok, Facebook. Itu je lah platform yang saya ada. Jadi saya cuma mengharapkan kawan-kawan lain turut share benda ni supaya orang boleh mendengar penceritaan saya yang saya nak sampaikan. Itu je lah. Okey, pesanan terakhir Ismadi kepada audiens dan penonton yang sedang menonton ketika ini. Okey, ini adalah projek pertama saya, single pertama saya yang saya terbitkan sendiri. Jadi saya mengharapkan semua orang dapat menerimanya dengan baik. Saksikan music video saya yang berjudul Guiding Star di semua platform media sosial, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan juga saya cuba akan pasarkan juga di Spotify dan iTunes, insyaAllah. Dan semoga anda happy dapat menerima
message yang nak saya sampaikan dalam lagu ni, insyaAllah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ibu. I love you. I love you. Tapi nanti malam Tepi call ya. Okey Bu, nanti malam saya call. Terima kasih Tepi. I love you. Bye. I love you too. Love